Kerajaan Aceh beberapa kali membantu kerajaan Melaka untuk melawan pihak Portugis. Antaranya pada tahun 1629. Pada tahun tersebut, pahlawan PD daripada Aceh ini merupakan salah seorang tentera Aceh. Bersama dengan mereka Syekh Samsudin Samutrani. Namun pada tahun tersebut mereka tidak berjaya mengalahkan pihak Portugis. Dan pahlawan PD daripada Aceh terkorban. Dipercayai salah satu daripada kubur panjang ini adalah milik pahlawan PD daripada Aceh. Syekh Samsudin Samutrani juga terkorban dalam peperangan tersebut dan kuburnya berada di negeri Melaka. Mari kita tengok makam ataupun kubur pahlawan PD daripada Aceh yang terletak di atas Bukit Cina, negeri Melaka.